Assalamualaikum. Salam tengah hari. So kita punya plan hari ni sebenarnya teringin nak makan patin tempoyak geng kat Temerloh. Tapi bila buka-buka rain alam, hujan kemungkinan lebat daripada Bentong sampai ke Temerloh. Jadi kita tengok rain alam tu yang okey lah, yang dijangka okey ke arah selatan. Jadi kita tukar menu, kita try makan lomak salai pula. So aku hari ni bersama dengan sahabat aku, Faris ataupun Boy. Dia bawa aku punya Forza dan aku bawa aku punya Zontes 368. Okay, so kita santai dulu. Dia kat belakang tu. Okay, let's go. Okay guys, kita decide kita lalu highway lah. Sebab cuaca nampak macam nak hujan ni. So tengok KL pun nampak macam nak hujan. So ni Cik Faris kita. Okay, so kita decide kita ikut highway. Supaya tak terlalu lama lah nak sampai ke Lomak Salai tu, kat Tampin rasanya. Okay, so kita slow-slow lah. Kita gerak-gerak slow-slow. Okay, kita jumpa next stop Sungai Besi. Okay guys, kita jumpa ni Hanif Todd dengan motor baru ni. Off CCTV. Okay, sekarang kita ada 3 jenis skuter berlainan guys. Kita ada SYM, ADX-TG, kita ada NSS 250. Kita ada juga ni Zontes 368. So tak skuter tak kawan. Okay, ada Hanif Todd guys. So boleh follow dia. Lepas ni banyak konten-konten tentang ADX-TG ni yang akan menyusul insyaAllah. Okay. Jaket baru lah. Kau nampak hitam tadi tunggu tu, aku dah Cik Omar kata dah on the way dah. Baju kita yang lagi satu tu. Cargo tu lah, LS2 sekali lah. Okay, beres. Okay, kita berhenti hujan sekejap. Kasar-kasar lah mat hujan dia. Dah sampai Sungai Besi ni, Shell Sungai Besi. So jadi kalau dah redup sikit, kita gerak. Kita tak tahu lagi nak Lomak Salai ke atau mana yang sampai lah. Kalau hujan lebat sangat, kita stop. Kita stop mana yang kita sampai dulu. Okay, so kita masih ada berdua. Ada dengan Boy, Faris, dengan Zontes dan Forza. Okay, jumpa lagi next pit stop. Angin pagi, enjin hidup, jalan panjang, niat pun lurus. Ini bukan sekadar perjalanan, ini pencarian. Di jalanan ini aku belajar arti, melihat dunia, mengenal diri. Langit luas jadi saksi kebesaranmu ya Rabbi. Di jalanan ini aku melangkah, setiap jauh ada hikmah. Bukan sekadar sampai destinasi, tapi dekat padamu Ilahi. Okay, kita dah sampai Simpang 4 geng. Kita sampai Simpang 4. Boleh kurang dalam 10 minit, dalam 9 kilo kita sampai di Lomak Salai. Asap nipis, tayar berputar, peta di tangan, doa di bibir. Setiap langkah bukan sia-sia, ada tanda-tanda untuk yang berpikir. Gunung tinggi, laut terbentang, sunyi hutan berbicara diam. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi ada tanda untuk kita nak sampai ke Lomak Salai.
So kita sikit lagi guys. So lagi sikit kita nak sampai. Hujan pun tengah turun, gerimis-gerimis ni. Alhamdulillah. Ngam-ngam. Ngam-ngam kita nak sampai Lomak Salai. Hujan pun turun. So ini unplanned. Unplanned punya misi. Sepatutnya kita nak pergi ke Temerloh, tapi kita tengok rain alam, laluan ke Temerloh tu hujan lebat. So kita tak nak ambil risiko lah. So kita ke lawan arah, kita ke selatan. Sikit lagi guys, depan tu je. Setiap jauh ada hikmah. Lebih kurang dalam 1.5 km. Tapi dekat padamu. Hujan dah makin kasar. Aku ride bukan nak lari, aku jalan untuk fahami. Dunia luas, hati kecil, tanpa dia aku tak kemana pergi. Rasul ajar, doa musafir. Perjalanan itu satu keletihan. Sebab tu aku tak lupa mohon perlindungan di setiap langkah perjalanan. Bukan semua jalan itu mudah, ada hujan, panas dan luka. Tapi setiap liku aku percaya ada hikmah di sebalik cerita. Aku cari bukan glamor, bukan view semata-mata. Aku cari rasa syukur bila melihat dunia dengan mata hamba. Dan bila aku berhenti seketika di hujung jalan yang sunyi, aku sadar aku kecil dan engkau maha tinggi. Berjalanlah di muka bumi, lihatlah. Mana? IKEA. So kita dah sampai di Lomak Salai. Ngam-ngam hujan. Wah, ni apa lauk bang? Nasi kambing bang, cakap, soto tempoyak, soto sabakar, tilapia ada, keli, bawal. Ni semua kat sana ke? Semua kat sini kan? Ni ada, botol Lomak Salai ada. Oh, okey. Macam-macam lagi bang. Ni harga dia guys. Bawal bakar 16. Sotong bakar tempoyak. Kambing satu, kambing bakar RM25. Papan dia tak ada. Papan dulu. Tak pasal. Ambil papan dulu. Tak pernah pergi IKEA ke? Ha? Tak pernah pergi IKEA? Ha. Ha? Kena pergi, tak pernah pergi IKEA? Apa? Ambil papan dulu, lepas tu kau ambil lauk. Ada nak makan ke? Daging? Kambing 20? Mek lah, mek. RM25 boleh lah. Makan Ha? Makan mek. Okey. Udang galah masak lomak. Tempoyak daun kayu. Ni bagi satu mangkuk. Makan. Saya ambil video juga, pastikan letak lebih sikit. Siput sedut. Mau ke? Siput sedut ada, daging halal ada. Daging salai, siput sedut. Siput sedut ke daging salai? Kira betul? Daging? Daging salai. Ni ada itik, ada masak lomak ayam, masak lomak baung Baru dah habis. baung dah habis. Saya kampung. Kampung dengan keli. Oh, ikan tenggiri. Masak lomak ikan tenggiri. So dekat sini kita ada bawal goreng. Ada bawal goreng, kita ada sotong masak kunyit. Ni ayam kampung tu. Ni ayam goreng RM9. Tak tutup kat sana, kat sini pun ada lagi ikan patin masak lomak tempoyak. Oh, kita tak dapat makan
Tadi kita nak pergi Temerloh kan, tapi tak dapat kan. So kita beli kat sini lah. Patin tempoyak. Sama. Ni apa? Apa beza? Tempoyak ni lemak. Oh, ni asam. Asam tempoyak, lemak tempoyak lain Dia ni ada santan. Oh, ni ada santan yang selalu dekat Temerloh tu. Yang ni. Okey kak, ambil yang ni. Badan kepala. Badan lah. Tadi kita tak dapat nak pergi. Kak saya sebenarnya kak nak ride pergi Temerloh, tapi hujan lebat. Kawan-kawan kata dekat Temerloh pentung hujan lebat tu, saya patah daripada KL. Saya jadi pergi Temerloh, saya datang sini. Alhamdulillah. Saya repeat. Alhamdulillah. Rezeki saya. Rezeki okey. Terima kasih. Okey. Dah rakut tinggal ambil sambal belacan lah, sambal belacan. Ulam. Okey, sambal belacan dengan ulam settle. Sini. Okay, ini ada sambal belacan dengan asam powder. Kat sambal belacan letak dalam ni boleh ke? Boleh. Sambal. Ambil sambal tempoyak. Kau makan apa? Aku nak ambil sambal. Lambang mata mat. Semua kita tengok, semua kita nak. Tak apa, ini makan sikit. Esok kita nak datang lagi ni dengan wife kita ni. So esok kita repeat. Okay, ini ada. Ni boleh ambil lebih-lebih sikit tu apa? Cukup. Bendi. Kalau mamak bendi 2 kan. Okey. Last bahagian nasi dan sayur. So nasi. Ini boleh tambah siap-siap tak? Okey. Setengah boleh ke? Boleh. Setengah. Okey. Ni menong balik ke ya? Tidur basket. Okey, jom kita tengok berapa ratus kita bayar ni. Tengok berapa ratus pilih. Jom. Okay, abang nak ais ni boleh? Ais saja boleh. Dua. Air berapa jenis adik? Air Air ada 12. 12 jenis Mat? Ya. 12 jenis Mat. Yang kita apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mat. Air dia. Bandung. Ya, sampai sini bang Ini langgar kawasan bang. Langgar kawasan di sini ni bang. Ada langgar kawasan. Ini boleh bang. Ya. Okay, jom. Kira-kira. Okay. Berapa lah ni? 100. Terus. Aduh, akak dah tersenyum dah nak bayar. Senyum dah. Okey. Record boleh kan? Boleh. Akak dengan mama saya kak. Saya masuk dalam TV ni. Sekali Nasi tu satu tu 1,5. Dia punya kak. Saya makan setengah je. Lama tekan tu. Okay. 97 50%. Daripada nak pergi Temerloh ni, pusing balik. Kak, patutnya kita nak pergi Temerloh kak. Tapi hujan lebat. Kita pusing pergi sini. Tu dah ambil juga apa? Patin. Okay. Betul dengan 70%. Okay. Oh, okey. Cabutan betul hal. Jabatan betul lah. Okay. Ada cabutan betul Ahmad. Menang kereta. So kita pergi makan dulu. Betul dia gunakan bahasa Nogori ni. Pandai. Beratur kat Sinun. Ada juga hias dinding. Podeh, paneh, kueh. Ni.
Okay bang tu dia. Tanda. Dompet basuh tangan. Macam mana tadi? Dia aku basuh tangan tadi. Dompet basuh tangan. Menu kita nampak tak banyak pun, sikit je. Ada 2 lauk, ada 1 sayur. Ini semua RM97.50. Harga keras sikit tapi okey lah, harga skala. Sebab bukan makan hari-hari kat sini kan. So harga skala okey. Enjin hidup aku melangkah di bawah langit yang kau hamparkan. Jalan panjang penuh hikmah, setiap detik pinjaman Tuhan. Okay bang ya. Makan sambil dengan lagu Dogori. Jadi Ini kita nak raikan boy. Kita ada anniversary untuk boy tadi. hari ni nak pergi Temerloh. Sambil makan, sambil lengah lagu Rembang Most Wanted man. Betul-betul feeling ni. Rembang Most Wanted. Harap video ni tak kena copyright. Rempah patin dia padu kambing dia kan. Kambing dia kau kena ambil RM16 dia. Kambing dia satu mangkuk RM16, banyak juga. Padu. Kambing padu, masak lemak tempoyak pun padu. Masak tempoyak. Asam tempoyak. Dia ada dua. Satu lemak tempoyak, satu asam tempoyak. Yang Temerloh punya asam tempoyak lah. Kalau yang satu lagi tu dia pakai santan. Pakai santan tu dia panggil lemak tempoyak. So kita makan dengan petai pucuk paku. Tu member tak makan petai. Tak makan durian. So dia tak makan tempoyak. So kita makan betul-betul. Okay guys, alhamdulillah kita dah settle. Lama juga lepak sini guys. Dah makan, ngantuk. Kita solat jamak terus lah, zuhur dengan asar. So kita slow balik ke KL. So hari ni kita bawa kontes 368G dan motor aku oleh satu NSS 250 ataupun Forza. Member aku Boy Faris bawa. So nanti kita sambung next pit stop. Mana boy? Kajang. Kopi. Kajang pula. Kajang ni. Makan apa pula? Minum kopi. Dia ajak minum kopi kajang pula guys. Gombak lah gombak. Boleh lah. Mana gombak lah. Rare sikit. Kita ke Kopi Keju. Let's go. Okay guys, kita dah settle dekat Lomak Salai. So kita sambung dekat next video guys. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Okay, terima kasih semua yang menonton. Kita stop kita punya video dekat sini. Semoga bermanfaat dan beri korang sesuatu yang berfaedah. Jumpa next video. Kita pergi makan pula dekat Kopi dan Keju Taman Alawati. Di atas jalan aku berserah.
untuk setiap langkah.